Assalamualaikum. Khusus untuk rakyat Terengganu, tajuk utama masalah Rohingya. Masalah ni kena YB hok rakyat Terengganu pilih untuk selesai ke pusat, bahas dalam Dewan Undangan Negeri untuk cari penyelesaiannya. Dan MB kena capai kata sepakat baru bawa ke Dewan Rakyat di pusat. Kalau kita rakyat desok PM, takkan PM nak dengar. Kita ni rakyat bawahan kes ni kena YB ambil untuk selesai. Itu tujuan kita pilih wakil rakyat. Jadi kalau rakyat ambil alih segala isu, mana tanggungjawab mereka? Terima kasih. Waalaikumsalam. Betul dah, hak saudara rakyat ni betul dah. Saya tak kata benda salah. Cuma pertama sekali kita kena faham skop kuasa adung dengan Dewan Rakyat, skop kuasa Menteri Besar dengan Perdana Menteri. Betul dah, cara ni betul juga. Tapi okey, contohnya macam Dewan kata, bila Dewan Undangan Negeri Terengganu sebulat suara nak halau Rohingya, jadi MB bawa isu ni ke Dewan Rakyat. Bila masuk Dewan Rakyat, hantar usul kepada speaker. Kalau speaker reject, bodoh saja. Yalah, speaker dia ada syarat-syarat dia pula nak terima usul. Melainkan usul tu daripada menteri. Apatah lagi kalau usul tu daripada Perdana Menteri, lagi power. Tapi Ambekabo cara mudah, direct to the point. Terdesak terus Perdana Menteri, sebab dia boleh bincang terus dengan agensi-agensi yang terbabit. Contoh kalau kita desak Anwar Ibrahim, kita desak Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution, kita desak menteri-menteri kabinet, pertahanan dan sebagainya, dia boleh bincang terus dalam kabinet, dia boleh buat keputusan terus. Bila dia boleh buat keputusan, dia boleh arahan terus kepada agensi penguatkuasaan di bawah KDN terus. Contoh kalau Terengganu, Dewan Undangan Negeri Terengganu putus nak zero Rohingya di Terengganu, bawa pula ke nak bahas lawan Dewan Rakyat. Kalau speaker terima, bahas, buat undian pula. Kalulah kerajaan hari ni, government today, tak setuju dengan cadangan daripada dibawa oleh MB, sebab MB wakil rakyat parlimen juga, buat undian. Dah kalau undian, kita nampak terang dah memang kerajaan menang. Jadi cara demo rakyat ni macam kita nak ekor lupa, tapi kita lekok jauh. Lekok siapa, tapi tak tahu siapa bila. Dengan cara saya lagi, direct tu naik LBT 2 Laco Street Gombok sampai KL. Amat rasa mudah tu. Dan dia lagi cepat sebab tak ada sekatan banyak. Kalau lah MB bawa sebulat suara daripada keputusan adung Terengganu, belum tentu boleh masuk, boleh bahas usul tu kalau speaker tak terima. Sebab yang bawa ni ahli parlimen je, bukan menteri. Sebab usul nak bahas dalam Dewan Rakyat, priority dia kalau menteri, Perdana Menteri, lagi mudah nak bahas. Kalau daripada pembangkang, memang payah lah cerita dia. Macam RUU 355 lah, kalau tuan-tuan tengok dia ni. Jadi harap jawapan ni mudah faham lah. Mudah faham. Terima kasih lah komen. Baik.